أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kami ni nak Islamkan acapan itu hari tuan-tuan. Kecoh satu Malaysia. Hari pertama, masa acapan mula masuk Islam, semua orang ucap tahniah dengan saya. Tahniah Ustaz, tahniah Ustaz, tahniah Ustaz. Bila acapan kata dia bukan Islam, semua orang kutuk Ustaz pula. Ini Ustaz tak guna menipu orang ni. Kan? Kita juga kena tuan-tuan. Dia orang tak tahu kisah. Malam itu tuan-tuan, acapan datang ke, Masya Allah, tempat sahabat kami Abang Ali dengan Abang Ijam, tuan-tuan medicine, tengah duduk berdakwah di kawasan saya lupa nama tempat dia tuan-tuan. Jenderal Hilir tuan-tuan. Surau kecil je. Acapan ni, dia orang kawan-kawan artis, panggillah jom acapan, kita buka puasa sekali. Jom kita terawih sama-sama. Bukan terawih lah, tengoklah orang semayang. Acapan ni tengok tuan-tuan. Makan sama-sama, more sama-sama. Hari kedua, tunggu Muhammad Hilmi nak datang ni. Nak jumpa dengan acapan ni. Dia pun tunggu sampai pukul 11 malam tuan-tuan. Hari kedua, 2 hari dah datang. Malam tu kita kata, malam ni kita bagi jadilah. Pujuk. Dia takut-takut tuan-tuan. Pukul 4 suku pagi baru masuk Islam. Maknanya tuan-tuan, Allah didik kita ni nak berdakwah ni, memang tak ada chance nak tidur malam. Kalau betul-betul nak ronda 1 KL ni nak selamatkan umat ni tuan-tuan, anak-anak muda, banyak yang duduk di Dataran Merdeka, yang duduk di Taman ICT, yang duduk dekat Masya Allah, semua datang nak cari ketenangan diri tuan-tuan, nak tenangkan hati. Ada macam-macam masalah. Ada putus cinta, ada putus tunang, ada yang baru cerai dengan isteri. Semua nak cari ketenangan. Siapa nak datang jumpa kami? Bila kita datang tuan-tuan, dia terus nangis atas bau kita tuan-tuan. Sebab tu Ustaz Abid Liu bila pergi tuan-tuan, memang dia dapat. Sekarang ni siapa je rajin nak pergi? Siapa rajin dia dapatlah tuan-tuan. Tapi bagaimana yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, betapa bahagianya kita bila kita tengok satu orang budak yang dulunya masa mula-mula kita jumpa begini. Sekarang lepas kita jumpa beberapa tahun kita didik dah jadi begini tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita seronok. Sebab itulah Rasulullah SAW ni dia sangat bangga tengok para sahabat. Daripada dulunya calon ahli neraka, tetapi sebelum Rasulullah wafat, man sarrahu an yara rajulan min ahli jannati yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang nak tengok kepada calon ahli syurga, yang mana dia adalah calon ahli syurga sedangkan laki-laki ini sedang berjalan di atas muka bumi ini, tengoklah sahabat aku, dia bernama Talha bin Ubaidillah ini, Masya Allah. Dulu sahabat-sahabat Nabi ni sebelum Islam semuanya calon-calon ahli neraka. Sebab itu kita jangan judge orang pada hari pertama kita tengok dia. Sebab itu bila saya dah lama-lama berdakwah, saya dah buat keputusan dalam dunia tak ada orang jahat pun sebenarnya.